Okey, Assalamualaikum sejahtera. Tahukah anda, Canva kini boleh bina sebuah website ya. So, dalam Shopee Paynet kami ada beri khidmatan untuk membantu anda membuat sebuah website menggunakan Canva. So, ini adalah sebuah sampel kami punya produk untuk Canva website. Dan kenapa anda perlu menggunakan Canva sebagai website anda? Kerana peraturan politik ini kita dapati Canva telah banyak berubah, di mana mereka telah mengemas kini aplikasi mereka terutamanya untuk Canva website yang membolehkan anda membuat pelbagai orang kata projek dalam sebuah website tersebut. Dan nombor 2, Canva adalah percuma, okey. Nombor 3, dia mudah belajar kerana sistem plugin ni adalah amat mudah untuk dipelajari. Dan juga seperti katakan tadi, dia selalu mengemas kini mereka punya sistem, alright, dan menggunakan teknologi terkini iaitu AI lah, okey. So, sebagai business owner, anda harus mempunyai sebuah website. Mau tak mau, lama kelamaan dalam masa jangka panjang anda perlukan website jika bisnes anda berkembang, supaya anda nampak boleh lebih profesional dan boleh percayai. So, tak pening lagi menjalankan proses jualan menggunakan WhatsApp, dan juga sememangnya semua business owner harus punya website lah pada pada zaman ini ya, okey. Dan seterusnya pasti ada jenis scammer lah. Okey, dalam kami punya modul membina sebuah website, kami ada buat sebuah video juga untuk buat fashion, anda lihat nanti link di bawah ni. Dan kami juga memberikan anda membuat sebuah set pages. Kami buat macam-macam jenis website untuk anda lah. So, hari ini kita cerita tentang membuat set pages menggunakan Canva website. So, Canva website memang sesuai untuk membina sebuah set pages. Memang dicipta untuk bina set pages sebenarnya Canva website ini. So, ini adalah satu sampel template yang kami buat untuk sebuah set pages menggunakan Canva dan menggunakan structure set pages yang betul lah, seperti hero di sini, pain point apa yang ada di sini, apakah testimoni, kelebihan yang anda dapat, apa yang before after yang kita boleh buat, apakah offer kita berikan, price kita, before after, dan buat masih boleh masukkanlah macam-macam lagi seperti evidence, produk ni bagus, video semacam ni lah. So, dan juga kita punya orang kata social media tentang kita lah. So, di sini untuk set pages ini saya dah melihat kita boleh ubah. Saya dah buat ni, anda boleh ubah gambar di sini, warna lain boleh buat. Ini adalah satu frame yang anda boleh ubah sendiri. So, kami beri khidmatan ini untuk anda seperti begini, dan anda boleh buat untuk anda. Dan kami boleh banner untuk anda. Okey, so anda perlu hantarkan material kepada kami akan buatkan menggunakan template ini. Tetapi jika anda ingin memasuk dari segi kesusunan, penambahan seperti Q&A, kami boleh lakukan untuk anda jugalah, no problem. So, pastikan material daripada kami akan buat untuk anda, okey. Dan jika anda rasa, saya mau bikin sendirilah, so kami juga ada membuat satu modul dipanggil Canva Website Pro, di mana kami beri tunjuk ajar menggunakan Canva dari A sampai Z, serta kelas Canva website. So, anda boleh bina sendiri Canva website sendiri. Untuk saya, adalah lebih baik jika anda belajar membina sebuah Canva website, supaya jika ada perubahan atau produk baru, lebih mudah sekali untuk anda lakukan. Sebagai contoh anda ada sekarang ni ada satu price saja. Mungkin anda membuat bundle price untuk anda di sini. Bundle, kalau ambil bundle dapat murah, kalau ambil 2 dapat murah, ambil 1 harga ni. So, anda boleh buat sendiri. So, inilah jika anda berminat untuk buat sebuah Canva website anda sendiri. Tetapi jika anda rasa saya tak ada masa, kami boleh buat untuk anda. Jika anda klik di bawah ni terdapat kami punya WhatsApp dan juga link ke modul perempuan ni. Okey, so Canva amat mudah sekali untuk membuat sebuah website. Dan memang 425 ini kami dapati Canva website telah banyak berubah dan lebih baik lagi. Dia boleh buat ala-ala commerce pun boleh. So, saya buat link di bawah ni, so video bagaimana saya buat sebuah Canva website ala-ala e-commerce juga. Okey, Assalamualaikum sejahtera. Jika berminat, anda boleh dapatkan di bawah untuk kami binakan website untuk anda, atau anda boleh bakal produk kami sebuah modul latihan kami di sini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.